Hai semua, cikgu di sini. Selamat datang ke sesi penerangan ulang kaji kita untuk Sejarah Tingkatan 4, Bab 2. Kita tahulah kan, bila buka je buku teks sejarah ni, kadang-kadang rasa macam, wow, banyaknya nak kena baca. Boleh buat mengantuk. Tapi jangan risau, okey? Melalui sesi berslide hari ini, kita akan bedah peta minda dan nota-nota ringkasan ini sama-sama. Cikgu akan kongsikan cara paling natural, paling mudah untuk anda faham dan terus lekat dalam kepala untuk persediaan SPM nanti. Dah bersedia? Jom kita mulakan. Okey, jom kita tengok sekejap peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bermula dari konsep maksud dan barat, lepas tu tengok kebangkitan di Asia, mengecil sikit ke Asia Tenggara dan akhirnya kita akan fokus betul-betul kepada kesedaran, faktor serta kesan di negara kita sendiri. Pendekatan makro ke mikro orang putih kata. Masuk ke bahagian 1, maksud dan nasionalisme barat. Kalau tengok pada nota peta minda ini, poin pertama dan paling penting ialah definisinya. Apa sebenarnya nasionalisme ni? Ia bukan sekadar satu istilah sejarah, tapi ia adalah perasaan cinta yang sangat mendalam terhadap bangsa dan negara kita. Ia satu gerakan untuk menentang penjajahan, membebaskan diri supaya kita ada kuasa penuh ke atas aspek politik, ekonomi dan sosial kita sendiri. Jadi untuk exam, ingat dua kata kunci ni je, cinta mendalam dan bebas dari kuasa asing. Bila kita beralih kepada perkembangan di barat pula, ada 3 revolusi besar yang wajib anda ingat. Yang pertama, revolusi keagungan di England pada 1688. Kenapa diorang panggil keagungan? Sebabnya mudah, mereka berjaya tegakkan kedaulatan parlimen tanpa setitik darah pun tumpah. Yang kedua, revolusi Amerika. Penduduk kat sana mengamuk teruk sebab British asyik kenakan cukai tapi tak bagi mereka suara langsung dalam parlimen. Slogan orang sangat popular, tiada cukai tanpa perwakilan. Dan yang ketiga, revolusi Perancis. Yang ni berdarah sikit. Ia perjuangan untuk gulingkan raja yang autokratik demi kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Nampak tak? 3 tempat berbeza, sebab berbeza tapi matlamat perjuangannya tetap sama. Terus ke bahagian 2, kebangkitan nasionalisme di Asia. Masa kuasa barat ni makin galak meluaskan empire dorang ni, negara-negara gergasi dekat Asia ni bukannya duduk diam je tau. Melihat kepada peta minda ini, setiap negara ada pendekatan dan strategi mereka yang tersendiri untuk tepis ancaman barat ni. Nak senang hafal, kita buat macam ni. Di India, kebangkitan mula dengan Dahagi India, lepas tu diterajui oleh Mahatma Gandhi. Strategi dia unik. Dia guna penentangan pasif, maknanya berjuang tanpa guna keganasan langsung. Di China pula, Dr. Sun Yat-sen tekad tamatkan sistem beraja sebab nak bina sebuah negara republik yang moden. Macam mana pula dengan Empayar Uthmaniyah? Mereka guna kuasa agama melalui gerakan pan-Islamisme untuk satukan umat Islam seluruh dunia bangkit menentang Barat. Dan yang paling gempak bagi cikgu, Jepun. Dorang tak buang masa berperang awal-awal. Sebaliknya, Maharaja Mikado Meiji lancarkan pemulihan Meiji. Dorang modenkan negara, buat perindustrian secepat mungkin. Sampai pihak barat pula yang takut nak jajah dorang. Hebat kan? Sekarang kita beralih ke bahagian 3, nasionalisme di Asia Tenggara. Zoom in sikit ke jiran-jiran kita. Di Filipina, kita ada Jose Rizal yang tubuhkan Liga Filipina nak tuntut hak sama rata dari Sepanyol. Di Burma, golongan Sami Buddha yang ketuai penentangan. Dekat Vietnam, Ho Chi Minh pimpin gerakan bercorak komunis untuk halau Perancis. Indonesia pula, Sukarno berjuang keras bebaskan rakyat dari Belanda. Tapi cuba perhatikan betul-betul. Dalam banyak-banyak negara Asia Tenggara ni, ada satu je negara yang tak pernah rasa dijajah. Ya? Thailand. Dekat bahagian nota ni, ini memang soalan favourite masuk exam. Macam mana Thailand boleh terlepas? Kuncinya pada kebijaksanaan Raja Mongkut dan kemudian Raja Chulalongkorn. Dorang sangat pandai main diplomasi. Dorang buat hubungan baik dengan Barat, lepas tu bawa masuk sistem birokrasi Barat terus ke dalam pentadbiran dorang. Jadi, bila Thailand dah moden, kuasa Barat ni tak ada modal. Tak ada alasan lah nak campur tangan. Memang bijak strategi dorang ni. So, kita dah nampak api nasionalisme ni marak dari Eropah, merebak ke Asia, lepas tu bakar semangat jiran-jiran kita di Asia Tenggara. Tapi persoalannya, macam mana agaknya gelombang besar ni boleh memukul pantai negara kita sendiri? Okey, ambil nafas kejap, reset minda sebab sekarang kita nak menyelam terus ke dalam sejarah tanah air kita sendiri. Seterusnya, bahagian 4, kesedaran di negara kita.
Kalau nak tahu, perjuangan kita ni bukan berlaku sekelip mata. Mengikut garis masa kronologi ni, ia bermula jauh pada abad ke-15, masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Masa tu, Sultan Mahmud Shah berkali-kali cuba rampas balik Melaka dari Portugis. Maju ke abad ke-18, kita nampak Sultan Kedah bermati-matian lawan tipu muslihat syarikat Hindia Timur Inggeris. Masuk abad ke-19, barulah muncul era pemimpin-pemimpin tempatan yang bangkit mempertahankan kawasan masing-masing. Dan menjelang abad ke-20, obor perjuangan ni disambung pula oleh tokoh-tokoh agama melalui gerakan Islah. Tengok pada senarai yang ditulis dalam nota ni. Nama-nama macam Dul Said, Datuk Bahaman, Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung. Jadikan visual ni sebagai sauh memori anda bila dalam exam nanti. Mereka ni lah wira sedenar, hero tempatan yang tuntut kebebasan sampaikan penjajah beri reaksi yang sangat keras. Walaupun perjuangan dorang ni fokus pada kawasan masing-masing je pada waktu tu, tapi keberanian mereka lah yang cetuskan roh perjuangan untuk generasi yang seterusnya. Kita beralih ke bahagian 5, faktor dan perkembangan tempatan. Apa sebenarnya yang menuang minyak ke dalam api perjuangan ni? Ada 5 faktor pemangkin. Pertama, sentuhan agama melalui idea pembaharuan dari Timur Tengah. Kedua, karya-karya kreatif macam novel dan puisi yang menyentuh jiwa. Ketiga, kuasa media cetak. Akhbar dan majalah masa tu laju je sebar cerita dedakan tembelang penjajah. Keempat, kebangkitan golongan intelektual yang dapat pendidikan baru. Dan kelima, pengaruh luar. Bila dengar Jepun berjaya tewaskan kuasa besar Rusia dan gerakan pan-Islamisme makin kuat, ia seolah-olah buka mata orang tempatan. Orang Asia pun boleh kalahkan orang Eropah lah. Memfokuskan kepada peteminda di bahagian ini, nampak tak ada perpecahan cabang pendidikan? Kita ada kumpulan lepasan sekolah Inggeris, terutamanya dari Maktab Melayu Kuala Kangsar atau MCKK. Asalnya, diorang ni dilatih nak jadi pegawai British, tapi diorang pandai, diorang guna kedudukan tu untuk tuntut hak orang Melayu cara diplomatik. Di satu sudut lagi, kita ada kumpulan lepasan Melayu dari Maktab Perguruan Sultan Idris atau SITC. Kumpulan ni lebih berapi sikit. Semangat diorang marak melalui penulisan, buat buku dan menyebarkan kesedaran dari kampung ke kampung sebagai guru. Pendekatan berbeza, tapi matlamat tetap satu. Akhir sekali, bahagian 6, kesan perkembangan nasionalisme. Untuk exam, macam mana nak senang hafal kesan-kesan ni semua? Senang je, pecahkan kepada 3 tonggak ni. Dari sudut politik, British dah mula goyang. Diorang rasa terancam dan mula berhati-hati dengan menyekat penulisan tokoh-tokoh kita. Dari sudut ekonomi, kebangkitan ni berjaya tiup semangat berniaga yang sangat kuat dalam kalangan masyarakat Melayu untuk ubah nasib hidup. Manakala dari sudut sosial, ia bagi kesedaran yang cukup luar biasa tentang pentingnya pendidikan sampai berduyun-duyun orang hantar anak-anak pergi belajar kat sekolah Melayu dan madrasah. Nasionalisme ni, ia bukan sekadar tarikh dan nama yang mati dalam buku teks. Ia adalah bukti yang nyata macam mana nenek moyang kita berkorban, guna akal, guna pena dan keberanian untuk merdekakan tanah ini. Jadi, soalan terakhir cikgu untuk anda hari ini, dengan segala kebebasan dan ilmu yang ada di ujung jari anda sekarang, macam mana anda nak guna semua ni untuk corakkan masa depan negara kita? Cuba fikir-fikirkan masa buat ulang kaji nanti ya. Cikgu doakan anda semua berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Anda pasti boleh. Terus kekal fokus dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan yang seterusnya. Bye!